Cek. Terang buka live jadi ya. Terang buka live. Live tak laki jadi ke tak? Cik tengok. Jadi ya? Beres. Jauh ni dia masuk kan? Sekali tu tak guna buku ni. Mana tak? Mana tak? Ada tinggal guna buku yang lain. Usman. Yang apa? Betul. Sekarang kita habis kok buka apa? Siapa yang dulu? Ha? 37. 37. Dan ada tak? Tak ada 44 dah ni. 11. Betul, boleh kita. Ada masuk masjid. Ha? Masuk masjid. Ada masuk masjid. Betul apa? Nah, ini sini. Kalau kita tanah ni kita 44. Kita menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وإلى أزواجه وذريته أجمعين وإلى الصحابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى العلماء العاملين والأولياء المكرمين ولجميع مشايخنا أجمعين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الشفاء ونفس البلاء والوفاء والنصر على الأعداء وعلى نية القبول لكل هوائج وسوء وعلى نية النور على النور وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية البركة وحياة السعادة في الدنيا والآخرة وعلى نية شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
dengan base itu. Dia base kurang kan. Dia jadi macam nyaring. Tak boleh sedap. Tak boleh. Tak boleh apa. Dia kata pandai banyak benda. Saya tak kira tak pandai. Tak apalah. Alhamdulillah kepada aku kita jumpa balik setelah 2 minggu lebih kita berkuliah. Tak boleh ada ganti cara lain. Tak ada ganti. Tak ganti. Jadi kita ikut cara Ustaz 44 buku hak yang jauh ni. Buku hak jauh. Kalau hak Melayu tak tu lah. Maknanya kalau apa. Okay. Kita masih lagi berkenaan dengan ada masuk dalam masjid. Kita membaca beberapa doa yang diaturkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang kita baca bersama-sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Doa-doanya. Okay. Allahumma inni unzilu bika hajati wa idha'ufa ra'i wa khallat hilati wa qasura amali wa aftaqartu ila rahmatik. Betul? Okay. Fa'as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal kubur an tujirani min adabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Maksudnya, ya Allah, hanya kepadamu ku persembahkan segala hajatku walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Aku sangat berharap kepada limpahan rahmatmu. Maka aku meminta kepadamu, wahai Tuhan, yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana Engkau pisahkan di antara segala lautan, maka Engkau pisahkan aku dari siksaan neraka sa'ir dan dari siksaan kubur dan dari jeritan penyesalan. Ini adalah antara doa-doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi darain Allah amin. Jadi kalau kita ambil penghayatan daripada imam ni menunjukkan bahawa Imam Al-Ghazali yang menyatakan ini yang diletakkan dalam adab masuk ke masjid. Bermaksud ke masjid ni maknanya untuk pada menyatakan penyerahan, pada menyatakan kebergantungan. Itu difahami daripada doa yang yang dianjurkan untuk kita membaca ni. Okey, ulang balik doa ni kita baca bersama-sama, bukan hanya membaca, tapi dengan niat berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah memberikan makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni unzilu bika hajati wa idha'u fara'i wa khallat hilati wa qasura amali wa aftaqartu ila rahmatik. Fa'as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal kubur an tujirani min adabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Kasih tiga garis kat situ, waftaqartu ila rahmatik. Garis kat situ kata waftaqartu ila rahmatik. Jadi sepertinya seawal kita menuju ke masjid dan masuk ke masjid adalah dengan sifat iftiqar, dengan sifat yang amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita menjadi imam, ataupun kita menjadi pilan, ataupun kita menjadi makmum saf pertama, makmum saf kedua, ataupun sama ada kita menjadi ADK masjid dan sebagainya, maka semuanya dalam niat yang sama, iaitu untuk iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala, pada menyatakan kebergantungan dan keberhajatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sempurna-sempurna peranan kita sebagai imam, bilan, siap dan sebagainya itu hanya sempurna. Begitu. Kalau dengan kesatuan jiwa ini bermaksud tidak ada pergaduhan dalam masjid. Tak ada pergaduhan dalam masjid. Tapi di masjid manakah yang paling banyak pergaduhan? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram memang gaduh tak dapat bincang. Okay. Jadi pada itulah maknanya mudah-mudahan dengan doa begini maknanya memperingatkan kita. Okay, dengan jiwa fakir. Ini bukan mudah lah, bukan mudah. Okay, terus Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'i wa tusra anhu amali wa lam tabluhu niyyati aw umniyati min khairin wa atahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah,
Allah, apa juga kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah Engkau janjikan untuk memberikannya kepada siapa sahaja daripada hamba-Mu, atau daripada kebaikan yang telah Engkau kurniakan kepada sesiapa sahaja dari hamba-Mu, maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya Engkau menggunakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Yang ini maknanya kita mungkin kepada Allah Ta'ala. Kita mungkin sebagaimana Allah Ta'ala berikan kekurniaan kepada mana-mana hamba-Nya, maka kita nak juga kekurniaan tersebut. Kita mungkin kepada Allah Ta'ala. Maknanya ini bukan mungkin yang negatif. Maknanya kita menyadari bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha berkehendak, dan maha memberi anugerah. Itu ketiga benda. Maha berkuasa, dan di atas maha berkuasanya itu maha berkehendak, dan seterusnya maha memberi anugerah. Jadi seperti mana Allah Ta'ala menganugerahkan apa saja bentuk anugerah kepada mana-mana hamba-Nya yang Allah kehendaki, maka kita minta kepada Allah Ta'ala maknanya untuk paling menganugerahkan kita dengan kebaikan-kebaikan yang seperti itu juga. Macam itu. Okay, tidak ada apa huraian panjang. Tinggal lagi yang ini fokusnya adalah kepada menyebut-nyebut kebaikan Allah Ta'ala. Menyebut-nyebut kebaikan Allah Ta'ala sebagai maknanya pada menyatakan rajuan. Bukan dekat situ fa inni alghabu ilaika fihi. Itu kan dekat situ. Fa inni alghabu ilaika fihi. Aku juga nak begitu ya Allah. Macam tu. Jadi dalam doa ini pastilah kita akan mengenalkan orang-orang soleh, para ahlilah yang telah Allah anugerahkannya. Kan? Kita baca lagi. Ya Allah, aku juga kebaikan yang lemah fikiranku daripada mencapainya, dan kurang daripadanya amalanku, dan tidak sampai kepadanya dan cita-citaku, sama ada dari kebaikan yang pernah Engkau janjikan untuk memberikannya kepada siapa sahaja daripada hamba-Mu, atau dari kebaikan yang telah Engkau kurniakan kepada siapa sahaja daripada hamba-Mu. Yang Allah janjikan atau Allah telah kurniakan. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap agar Engkau menggunakannya itu kepada-Mu. Ini ada dua kesedaran kat sini. Kesedaran bahawa Allah Ta'ala itu suka untuk kita meminta-minta pada dia. Dan ini adalah nature doa. Jadi kalau pun kita tak ingat doa ni, kan baca sekali, baca dua kali, confirm tak ingat lagi, biasanya lah. Ustaz yang mengajar ni pun Ustaz mengaku terus terang disclaimer, bukan Ustaz terus hafal dan amal. Cuma tengah lagi pendekatan Ustaz dalam tasawuf pada hari ini, kita tak terikat dengan bacaan-bacaan doa yang berbagai kerana kemampuan kita terbatas. Tapi kita ambil kejiwaan yang ada dalam doa itu pendekatan Ustaz dah mensyarahkan buku ni. Apa jiwa yang ada? Maknanya jiwanya pertama, yang doa pertama tadi penyerahan, tanda kefakiran kepada Allah Ta'ala. Dan doa yang kita baca sekarang ni adalah pada menyatakan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kita merayu kepada dia, merayu kepada Allah. Dan biasanya kalau kita rayu kepada Allah Ta'ala, ini ibarat saja, okay? Allah tak suka kita kongsi rayuan itu kepada orang lain. Biasanya macam tu. So Allah Ta'ala ni cemburu. Cemburu dia ghirah. Okay, cemburu ni bukan cemburu yang negatif tau. Maknanya Allah Ta'ala cemburu, maknanya sifat kasih Allah Ta'ala itu bersangatan pada setiap orang hamba. Itu wacana tasawuf. Jadi kalau seorang hamba itu berintih ke Allah Ta'ala, kemudian berintih pula kat manusia, maka dah berintih kat dua perkara. Maka kerana Allah Ta'ala tidak suka. Ini jangan faham pun selapis ya. Ini maknanya bicara kefahaman penghayatan individu. Bermaksud apa maknanya kalau kita mengeluarkan banyak perkara kepada manusia, sedangkan kita ada Allah yang sentiasa menunggu-nunggu untuk kita meminta-minta dan merayu-rayu daripadanya. Ramai orang sekarang maknanya banyak meminta-minta dari manusia, tapi lupa untuk merayu-rayu meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan manusia kita tak merayu dan tak meminta. Dengan manusia kita berikhtiar, usaha saja dengan manusia. Yang rayuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita merayu kepada Allah Taala, ya Allah, aku dah jumpa pensyarah ni untuk cover pada kesalahanku. Ya Allah, aku dah jumpa pensyarah ni untuk betulkan pada tugasan-tugasanku
usahaku dan sebagainya. Maka ya Allah, sekarang kerana Engkau saja yang mengawal hati dan jiwa pencerahan ini untuk lembutkan hati ini supaya tidak menggagalkan aku di atas kesilapan yang telah aku buat. Contoh macam tu. Bila tak masuk kelas, masuklah lambat, tak maklumkan, saya pernah tak lewat dan sebagainya. Macam tu lah. Jadi mana berhenti. Okay, jadi mana bila kita berhenti dengan Allah Ta'ala, maka tak perlu untuk berhenti dengan orang lain lagi. Dan kita yakin apa saja yang kita rintihkan Allah mendengar. Dalam tasawuf, apa saja doa tidak ada yang tidak makbul. Dalam tasawuf, asalkan kita berdoa semuanya makbul. Makbul adalah apa dia? Makbul itu adalah Allah Ta'ala pasti mendengar doa kita. Makbul lah tu, mendengar. Allah Ta'ala, ibarat katanya Allah Ta'ala tidak pernah menutup telinganya daripada mendengar doa kita. Tapi apa kata Allah bertelinga pula? Dia kata Allah bertelinga pula, istilah tu. Jadi kata ini ibarat saja. Maksudnya ibarat kata Allah Ta'ala tidak pernah menutup pendengarannya. Allah Maha mendengar. Tapi yang kata Allah mendengar dengan telinga, yang faham tentu pula. Ini bahasa-bahasa nak bagi mudah faham saja. Tapi ketika dengan akidah bahawa Allah Ta'ala itu tidak boleh ditajasimkan dengan sebarang kebagaimanaan atau makhluk. Begitu. Jadi kalau bahasa yang lebih tepat lagi, Allah Ta'ala tidak pernah menutup pendengarannya daripada mendengar sebarang doa yang kita panjatkan. Bermaksud seawal itu doa kita makbul. Tidak ada doa yang tak makbul. Maka seawal kita berdoa sepatutnya tenang selalu. Sama tenang selalu, tenang terus. Okay? Tak timbul sama ada tak tunggu doa tu tercapai ataupun tidak. Yang penting makbul. Cukup sekarang Allah Ta'ala mendengar doa kita, dan Allah Ta'ala pasti akan dengar doa kita. Tidak ada doa yang tidak Allah dengari. Maka dah selesai kat situ. Jadi bila Allah Ta'ala dah dengar doa kita, maknanya mustahil Allah Ta'ala tidak buat tindakan sesuai dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka doa itu sebenarnya adalah bukan untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan. Doa itu asalnya adalah untuk menyatakan penyerahan dan rasa selesa apabila berada dalam takbir Ar-Rahman. Itu doa. Doa itu nak bagi kita rasa selesa kita berada dalam takbir Allah Ta'ala. Itu je. Adapun apa yang kita dapatkan, kita usaha. Kadang-kadang Allah izin, Allah bagi. Kadang-kadang Allah tak izin, Allah tak bagi. Kalau Allah tak bagi apa kita doakan, bermaksud ada benda yang baik lain yang Allah nak bagi kita. Begitu. Benda yang baik lain itu sama ada benda yang bersifat madi, bersifat fizikal, ataupun benda yang bersifat maknawi, benda yang tak nampak. Itu saja. Jadi sepatutnya yang dikatakan doa itu senjata mukmin. Okay. Apa maksud senjata mukmin? Mukminnya orang yang tenang. Doa itu adalah untuk mencapai ketenangan. Dengan tenang itulah kita bahagia. Dan ramai orang yang tak faham falsafah doa. Dia kata aku dah doa banyak kali tak dapat pun, habis. Aku dah doa nak begini tak dapat pun. Apa tak? Dalam naratif tasawuf, doa tersebut ni ibarat saja. Ini ibarat saja lah, jangan faham selambis. Ini ibarat saja. Doa tersebut, doa yang kita doa minta dalam rapat, minta dalam rapat. Dah kali kita macam fedah bunga, tak nak doa lagi. Seorang tak faham falsafah doa itu bagaimana. Okay. Dalam dari tasawuf, dalam doa yang difahami untuk mendapat apa yang kita nak dapatkan itu adalah doa yang tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Okay. Dia bukan doa, dia tolak. Dia beza di antara doa dengan tolak. Tolak itu menuntut, doa itu mengharap dan menyerah. Itu tulis. Doa itu adalah pada penyataan menyatakan pengharapan dan penyerahan. Itu doa. Okey, jangan difahami doa itu dengan kefahaman tolak. Tolak apa dia? Kalau itu menuntut, maknanya aku tuntut. Kalau menuntut itu daripada yang besar kepada yang kecil. Banyak ustaz bersyarah. Ustaz menuntut antum untuk buat assignment yang ustaz bagi. Kan? Maknanya antum kena buat. Sebab ustaz tuntut. Antum tidak ada pilihan lagi, antum kena buat. Okey. Tapi antum boleh tak tuntut? Ustaz, saya tuntut A ke ustaz? Boleh tak itu? Tak boleh. Kalau itu maknanya antum hanya buat tanggungjawab antum untuk buat assignment. Tapi nak tuntut A, maknanya kalau antum layak dapat, tak layak. Tak dapat, itu saja dapatan. Jadi jangan kita berdoa dengan falsafah faham menuntut. Dan arti kata apa yang kita minta tu mesti dapat. Tak boleh. Itu doa yang kurang adab dengan Allah Ta'ala. Kalau setengah masyarakat sebut doa tu membuahkan dosa, bukan ibadah lagi.
Tapi satu dosa. Tapi yang berkaitan dosa ni kalau kita bincang dalam ilmu tasawuf dia beza dengan bincang dalam ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh dosa tu dosa keras catatan pangkah. Kalau pahala catatan right. Ibaratnya macam tu. Dalam tasawuf bukannya begitu. Dalam tasawuf ni dosa tu maknanya tidak wajar dan tidak patut, kurang ajar, kurang adab dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita salah faham apa ertinya dengan doa. Doa tu apa dia tadi? Dua benda, pengharapan dan penyerahan. Bila benar pengharapan dan penyerahan, akan berlaku satu perkara. Apa dia? Ketenangan. Jadi kalau kita berdoa tak tenang-tenang, itu maksud doa kita tu bukan pada menyatakan pengharapan dan penyerahan. Kalau kita doa tu dengan arti kata mengharap dan menyerah, pasti akan tenang. Bila tenang, apa akan berlaku? Bila tenang akan mudah untuk bersangka baik. Saat tenang, mudah untuk bersangka baik. Atas sangka baik itulah Allah Ta'ala akan dilingkan kita. Atas sangka baik itu Allah dilingkan kita. Boleh sangka baik kepada siapa? Sangka baik kepada Allah. Sebab apa dah dapat sangka baik kepada Allah? Sebab hati dah tenang. Tenang dengan siapa? Tenang dengan Allah. Macam mana boleh mencapai tenang dengan Allah? Sebab apa? Sebab kita dah menyerah dan merayu, mengharap. Macam mana kita akan, macam mana pembuktian bahawa kita dah menyerah dan mengharap pada Allah Ta'ala? Iaitu dengan cara kita berdoa. Habis. Itu daripada atas ke bawah. Ulang balik dari bawah ke atas. Mula dengan doa. Ada apa dengan doa? Mengharap dan menyerah. Apa yang terjadi bila benar pengharapan dan penyerahan melalui ibadah doa? Maka akan berlaku tenang. Waktu itu tenang dengan siapa? Tenang dengan Allah. Dengan asbab apa? Dengan asbab doa. Tenang dengan Allah dengan asbab doa. Bila tenang dengan Allah, barulah timbul apa dia? Anugerah Allah Ta'ala, sangka baik kepada Allah. Atas sangka baik kita kepada Allah, Allah berilah kebaikan kepada kita. Dan kebaikan kepada kita itu kadang-kadang bertepatan dengan apa yang kita minta dalam doa tadi. Kadang-kadang tak bertepatan dengan apa yang kita minta, tapi lebih dahsyat lagi kebaikannya daripada apa yang mampu kita minta tadi. Habis. Itu je kinaran dia. Kalau sekarang orang berdoa, kalau ada imam doa panjang-panjang, lagu-lagu cerita-cerita. Jadi betul. Tapi kalau doa seorang-seorang, dekat-dekat kadang tak doa. Boleh berani tak imam tak doa? Nanti kena pecat jadi imam. Okay, maknanya itu sebenarnya tak apa. Jangan lepas ni jadi imam, maknanya kenapa tak doa ni? Takkan saya nak jujur dengan diri saya. Waktu biasa-biasa pun saya doa ringkas je. Jadi imam pun ringkas. Tak boleh. Imam dia kena doa sempurna di imam. Mewakili jemaah yang lain untuk doa keseluruhan. Mesti ada doa aspek duniawi, doa aspek ukhrawi, doa aspek hubungan dengan manusia, dengan ibu bapa, dengan pasal cita-cita dan sebagainya. Itu doa-doa yang diajarkan umum. Okey. Tapi kena faham penghayatan si imam dalam berdoa itu benda ni. Tapi kalau imam bila berdoa, kita sebutnya sebab imam ni kan, tak pernah jadi imam kan? Takkan tak pernah jadi imam. Bagi ustaz juga imam. Anak-anak ustaz dekat rumah tak boleh solat, melainkan dengan ustaz. Dengan minta izin, babi boleh solat tak? Jangan tu babi balik. Ada tu babi balik. Ada soal imam. Jadi waktu imam berdoa tu penghayatan dia penyerahan dan pengharapan. Barulah bila penghayatan tu pada imam tu mewakili makmum pada lafaz doa dan pada penghayatan doa. Kerana sebab tu orang lama-lama dulu nak jadi imam, dia tak ambil hafiz saja. Dia ambil orang yang dah tua, yang matang, yang tenang. Itu orang dulu punya pilihan imam. Orang sekarang pilihan dia hafiz walaupun muda. Itulah lebih kat situ, kurang kat sana. Habis. Okay, point apa dia? Pada berdoa. Kita pula pada doa, maknanya doa, maknanya sekarang lafaz dia. Orang tak tahu apa tak. Kalau dalam wacana sufi, baik awak tak perlu melafazkan doa kalau awak sibuk dengan perkara lafaz tersebut. Baik awak berdiam dalam tafakur. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang aku alami dan apa yang aku lalui. Engkau maha mengetahui apa yang aku inginkan diriku dalam takdirmu, ya Allah. Aku menyerahkan dirimu. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, ya Allah. Duduk ke situ. Ya.
Lepas tu ingat isteri macam mana, suami macam mana. Kau dah kahwin lah. Kalau tak kahwin lagi macam orang yang malang ni, maknanya bakal isteri macam mana, bakal suami macam mana, yang kerasnya, yang clashnya, yang apa nak kahwin dan sebagainya. Okay, semua orang tahu duduk kat situ. Lepas tu tengok hubungan mak ayah, hubungan kawan-kawan, pergi kat situ. Itu maknanya pada menyatakan penyerahan. Maka walaupun tak lafazkan, doa berlaku tak berlaku? Tak berlaku. Itu je benda. Tapi yang sempurna adalah kita lafazkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun para sahabat, ataupun para ulama salafus soleh. Pada masa yang sama, kejiwaan itu pun kita serentak. Itu. Itu yang paling baik. Okay, habis. Itu tentang falsafah doa. Okay, baca lagi doa seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalina wala mudillin harban li a'daika wa silman li awliyaika nuhibbu bi hubbika nasa wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain. Hadina ni dapat petunjuk, muhtadin memberi petunjuk. Ghairu dhalina wala mudillin, bukan daripada golongan yang sesat dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Okey, good. Kemudian jadikanlah kami harban li'adaika wasilman li'awliyaika. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaanmu dan memusuhi dengan permusuhanmu siapa sahaja yang engkau kepadamu daripada makhlukmu. Okay. Dalam doa ini ada dua benda. Pertama, bukan saja kita minta Allah bagi manfaat kepada kita, tapi kita minta Allah jadikan kita ni bermanfaat pada orang lain. Itulah hadina muhtadi. Jadi dalam doa ni ada selfish tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kita doa, ya Allah bagi anakku berjaya ya Allah dalam SPM. Ada orang lain lantaklah, mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Itu tak sejajar dengan pedoman-pedoman doa yang dilegasikan oleh Nabi SAW, para sahabat dan salafus soleh. Kita tak pasti doa ni sama ada doa ni daripada Nabi yang ajarkan, literally daripada lafaz atau baginda yang mulia, ataupun daripada sahabat, ataupun tabi'in dan tabi'in. Yang penting kita yang pastinya adalah doa ni yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi saya sebut dalam awal-awal dulu, doa-doa yang dinyatakan daripada sini ada banyak yang sebenarnya daripada yang diajarkan oleh sahabat Nabi SAW, dan ada juga yang daripada amalan para ulama yang sampai setakat sehingga zaman Imam Al-Ghazali. Bagi itu semua tidak ada masalah untuk kita berdoa. Ada pun Raya Ustaz mengambil intipati penghayatan daripada setiap doa. Jadi daripada doa ni hadi dan muhtadi, maksudnya kita jangan doa kebaikan untuk kita saja, melainkan kita kena doa juga supaya kebaikan itu berlaku kepada orang lain. Caranya macam mana? Ya Allah, aku nak daripada-Mu segala, aku mohon kepada-Mu segala bentuk kebaikan, yang mana dengan kebaikan yang Kau berikan kepada-Ku itu menjadi penyebab kebaikan kepada orang lain. Itu benarnya. Jadi bila kita minta ke Allah Ta'ala, apa-apa yang Allah bagi kat kita ada seperti janji setia untuk kita gunakan kebaikan yang Allah bagi pada kita itu untuk kita gunakan supaya mendatangkan kebaikan pada orang lain. Maka tidak ada ruang untuk jual ikan. Faham jual ikan? Sell the fish. Tidak ada ruang untuk jual ikan. Tak ada ruang. Tak ada. Itu berkaitan doa. Jadi kalau contohnya kita ada anak nak SPM, maka kita doakan, ya Allah bagi anak-anakku berjaya. Maka serentak dengan itu berjaya semua calon SPM satu Malaysia. Itu doa kita. Sebab Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih Allah tak bertepi. Dengan kasih Allah tak bertepi, kita minta untuk anak kita seorang. Padan tak padan dengan Allah Ta'ala? Tak padan. Maksudnya dengan laut yang begitu luas, kita boleh ikan kali seko. Ikan kali laut. Ikan kali, ikan darat kan. Tak apalah, ikan Arapaima. Ikan Arapaima. Yang ikan besar tu, ikan boleh besar macam
Tapi bukan asal daripada Malaysia, dia asal dari Afrika. Kalau dia terlepas dekat kolam-kolam, kita ni habis ikan-ikan kita habis. Okey, ibarat kata mana tasik semua sampai saja camp. Bela ikan Arapaima seekor je. Betul tak betul? Kan tak betul kan? Arapaima area sekian besar, ikan bilik seekor. Banyak luas yang rahmat Allah ibarat lautan. Doa kita ibarat ikan bilis, minta kepada Allah Ta'ala, tak padan dah. Nampak sangat tak kenal Allah Ta'ala. Ataupun selfish doa untuk kita seorang. Ya Allah, aku nak bagikan kebahagiaan dengan pasanganku, ya Allah. Maka dari tempat kau je bahagia. Betul? Tapi dalam kata kat orang lain. Betul, nak kita bahagia, tunjuk kita bahagia sangat. Mana mereka mengharapkan orang tak bahagia. Ibaratnya macam tu. Tak. Kejiwaan kita adalah hadina muhtadi. Maksudnya mendapat segala bentuk petunjuk. Dan petunjuk yang Allah bagi kita ni membuatkan kita ni menjadi asal petunjuk juga kepada orang lain. Maknanya umat Islam ni pasif ke aktif. Umat Islam ni pasif ke aktif. Dia bukan nampak kebaikan dari seorang dah. Rumah aku okey, isteri aku okey, suami aku okey, anak aku okey, kerja aku okey, dah aku okey, aku je. Kalau aku tunggu sampai pencen, aku je okey. Maknanya kita okey tak okey? Tak okey. Sebab apa? Sebab tak fikir. Ini motivasi yang diajarkan oleh para salafus soleh dan bagi Nabi SAW. Maknanya dalam berdoa hal yang tadi. Kemudian Allah tidak berlaku titik. Tidaklah aku ni masuklah jadi yang kau jadikan aku ni di kalangan orang yang sesat dan menjadi penyebab orang lain sesat. Dekat sini asbab kesesatan adalah jahil. Betul, asbab kesesatan adalah jahil. Yang adalah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dalu wa adalu. Maksudnya bila para ulama Allah Ta'ala mengangkat ilmu dan Allah matikan para ulama. Dan bila para ulama yang hak sebetulnya dimatikan Allah Ta'ala, maka mulalah orang mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin. Dan pada ketika itu mereka itu sesat lagi, menyesatkan. Kenapa mereka sesat lagi menyesatkan? Kerana mereka itu jahil. Kenapa mereka jahil? Sebab ulama adalah Allah Ta'ala matikan. Apa yang berlaku bila ulama Allah matikan? Kenapa dia? Bagaimana ilmu itu akan terangkat dengan matinya ulama. Jadi dhalina wala mudillin. Dhalin ni asas untuk menjadi orang sesat adalah jahil. Begitu. Jadi kat sini kita doa Allah Ta'ala supaya tidaklah kita ini jadi orang sesat dan tidaklah pula menyesatkan orang lain. Dan tidak ada cara untuk tidak sesat dengan ilmu, dan tidak ada cara untuk menuntut ilmu melainkan dengan bersama ulama, bukan bersama buku. Tulis. Menuntut ilmu kena banyak bersama ulama, bukan banyak bersama buku. Kena banyak bersama ulama. Saya bagi contoh yang kuliah kita tertangguh 2 minggu lebih ni, 2 minggu ni. Sebab Ustaz pergi ke Turki. Ustaz pergi ke Turki membaca risalah itu. Ustaz boleh tak baca seorang-seorang kita je, seorang-seorang rumah je? Okey, boleh baca. Tapi beza ke sama? Baca dengan ulama atau baca sendiri-sendiri? Jawapannya berbeza. Keberkatan itu berbeza. Walaupun buku itu pun diberkati juga. Kalau ulama yang menulis itu dengan ikhlas, diberkati buku. Tapi keberkatan daripada pembacaan buku tak akan sama dengan keberkatan dengan berguru. Ustaz ada 2 pengalaman nak ceritakan tu. Tahun ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dekat Turki baru-baru ni, maksudnya dengan berguru kita dapat faham dah apa sebenarnya kesalahan tu oleh pada zaman Syed Nursi. Kalau kita baca sendiri-sendiri, nak habiskan risalah tu sampai besar ni, semua tulisan-tulisan tangan banding zaman Syed Nursi, maknanya mungkin kita boleh habis baca, mungkin tak habis baca lagi, mungkin faham, mungkin tak faham. Tapi bila kita berguru hanya 3-4 hari baca bersama dengan guru ringkaskan, kompreskan, fahamkan, akhirnya kita dah faham dah background understanding yang perlu ada dalam kepala otak kita. Bila kita membaca, dia tukar risalah, sebablah banyak seletik bersama dengan guru, nilainya tak terhingga. Seletik bersama dengan guru dalam apa-apa occasion, apa-apa event, sama ada occasion kelas rasmi ataupun tutorial, perbincangan ataupun kuliah luar ataupun makan sama-sama makan sembang-sembang dan sebagainya. Asalkan bersama dengan guru, pasti akan ada manfaatnya. Sebablah kalau contoh Imam Fakhruddin Ar-Razi, okey, berbetulan namanya sama dengan nama Ustaz. Salah. Berbetulan nama Ustaz sama dengan nama dia. Kita berbetulan. Okey, bukan kebetulan, berbetulan. Maknanya dengan izin kehendak Allah, betul begitu. Bukan kebetulan.
berbetulan. Baik. Dalam akidah kita tak sebut kebetulan. Sebab Allah Ta'ala mencipta kita dengan perancangan yang rapi. Kalau kebetulan merancang tak merancang? Tak merancang. Kita tenang bola nak bagi kat kawan. Tiba-tiba dia masuk gol. Dapat markah tak gol tu? Dapat markah. Tapi hebat tak hebat? Tak hebat. Sebab apa? Kebetulan. Apa tak? Okay, Allah Ta'ala bukannya cipta kita kebetulan. Allah Ta'ala cipta kita dengan perancangan. Dan perancangan Allah Ta'ala itu rapi dan teliti. Dengan maksudnya, dengan persediaannya, dengan tujuan-tujuannya, detail. Dengan kelengkapannya, prasarananya, semua detail. Apa ya? Begitu. Jadi dalam Islam tidak ada kebetulan. Yang ada apa dia? Berbetulan. Maknanya berbetulan. Kehendak Allah begitu, izin Allah begitu. Bukannya tiba-tiba jadi begitu. Faham ya? Jadi berbetulan nama Ustaz ni sama dengan nama Imam Fadil Ar-Razi. Imam Fadil Ar-Razi dalam setiap kali ke mana-mana saja dia berjalan, tidak kurang 300 orang yang ikut dia. Ke mana saja dia pergi. Dalam segala lapangan ilmu. Ini yang dicatatkan dalam kitab sejarah. Ustaz tahu dia dalam sebab tesis PhD Ustaz pasal dia sikit. Okey, maknanya orang astronomi nak dengar bujang astronomi daripada dia. Orang matematik nak dengar bahagian matematik. Orang bahagian perubatan nak dengar bahagian perubatan. Bahagian tafsir begitu. Bahagian falsafah mantik begitu. Maknanya semua ikut dia. Maknanya poin apa dia? Poin dia dulu orang tidak mengumpul buku, tapi orang bersama guru. Itu dulu cara belajar. Diberkati tak? Diberkati. Zaman sekarang bukannya orang nak berjalan dengan guru, tapi orang nak mengumpul buku. Orang lebih fokus kepada macam mana pembacaan untuk final exam berbanding orang nak bersama dengan pensyarah dalam kelas dengan tutorial. Betul tak betul? Biar saya jawabkan. Betul. Nanti orang tak malu. Memangnya betul. Buktinya bila tidak ada siapa pun yang ada excuse bila masuk exam. Tapi bila masuk kelas, excuse nak pergi campaign lah, excuse nak pergi apa lagi, nak pergi program lah, excuse nak pergi mobility lah, macam-macam excuse. Misalnya saja. Excuse nak pergi beli barang apa, kelab jannah lah, ada jannah, ada hujah, ada apa lagi, ada parah, macam-macam ya. Okay, tapi ada jannah jadi nar tadi, jannah jadi. Contohnya, okay, macam-macam. Jadi sedangkan sebenarnya keberkatan itu adalah pada berguru. Gitu. Jadi tak apalah, ini takkan mereka mampu je lah. Okay. Jadi itu satu contoh pertama, Imam Fadil Ar-Razi. Jadi memang ternyata ulama-ulama dulu, dia bukan dia sendiri yang tulis buku. Yang tulis buku itu adalah murid-murid dia yang bersumpah dengan dia, yang bersumpah berdampingi dia. Masing-masing tulis apa bahagian yang diminati. Akhirnya di situlah ilmu itu dikekalkan. Habis itu contoh Imam Fadil Ar-Razi. Okay. Sumpah. Jadi Ustaz pula dan kat Turki satu juga Ustaz jumpa dengan Syekh Munir Turan, nama dia. Jadi duduk kat situ 3 hari dengan dia, dapatlah background understanding. Yang mana kalau baca sendiri-sendiri memang tak dapat. Contoh yang lain, keberkatan bersama dengan guru ni begini. Ada contoh real atau boleh jumpa. Ustaz ambil sana dakwah dekat Indonesia dulu. Waktu tu bulan Ramadan dia ada pesantren khusus untuk Ramadan. Okey, bulan Ramadan pesantren tutup. Okey, tutup, mana santri pada pergi cuti balik rumah. Tapi kiai-kiai pondok tu akan berhimpun bersama dengan guru mereka. Ini adalah guru mereka yang namanya Kiai Syekh Abdullah Faqih nama dia. Dekat pondok pesantren Langitan. Dia dah meninggal dah, dari pendatang meninggal. Jadi apa yang berlaku? Waktu bulan Ramadan, santri libur tu cuti. Santri libur. Okey, jadi kiai-kiainya berjumpa dengan guru dia. Maksudnya apa dia? Walaupun dah sibuk ada pelajar pondok, kadang-kadang pondok-pondok tu ribuan orang santri dia, tetap tak putus dengan guru dia. Itu benda yang tak dapat. Zaman sekarang dah sibuk ceramah sana sini, jadi imam sana sini. Okey, mana-mana kerja sana sini, dah tak ada kelas yang dihadiri. Kenapa tak datang kelas belajar? Jadual saya penuh ceramah. Betul? Tak betul. Kita belajar kat Mesir, belajar kat Jordan, belajar kat Morocco, belajar kat Syria contohnya, belajar kat Yaman misalnya Hadramut. Okey, kita belajar. Balik-balik kita sibuk ceramah sana sini. Guru kita datang dari Mesir. Okey, kita tak pergi guru tu punya
pertemuan dia bawa saya ada ceramah ni, ceramah tu, kuliah ni, kuliah itu. Betul tak betul kita sebagai murid? Tak betul. Banyak je kawan-kawan ustaz tengok yang sama dia belajar kat negara Arab ke atau belajar kat tempatan ke, dia dah sibuk ceramah, kerja dan sebagainya, guru datang. Kalau dalam negara dia tak rasa sangat. Kalau belajar luar negara, maknanya guru daripada luar datang. Kalau kita nak pergi ke Mesir sendiri cuma berkos kita, ni guru dah datang, tak salah dengan asbab kerajaan ke, dengan asbab NGO dan sebagainya. Kita boleh lagi nak pergi kuliah maghrib kita. Udahlah guru pun kat KL kuliah maghrib, kita boleh ada KL. Penting sangat kuliah maghrib tinggal balik guru datang. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita bukan berguru, tapi kita hanya mengambil ilmu dari guru. Beza. Keberkatan kat mana? Berguru ke ataupun mengambil ilmu dari guru? Keberkatan adalah berguru. Tapi mengambil ilmu dari guru lebih baik daripada mengambil ilmu dari buku. Yang orang ni kat universiti banyak ambil ilmu dari buku ke dari guru? Jawablah sendiri. Jawabnya jangan daripada buku dengan panduan guru. Okey, itu jawapan dia. Ini Ustaz bukannya nak mengadu domba, mengapi-apikan, tapi Ustaz nak bagi tahu antum sedar mana kita lebih, mana kita kurang. Itu je. Jangan hati tisu sangat. Tadi kena kritik. Kita tahu lebih kita kat mana, kita kurang kat mana. Yang lebih kita syukuri, yang kurang kita betulkan, kita penuhkan. Itu je. Nampak tak? Okey. Yang paling cerai tak belajar langsung. Itu mati tak apa. Okey. Yang kedua, belajar tapi dengan berbuku. Itu hati-hati, boleh bawa fitnah. Yang ketiga, mengambil ilmu daripada guru. Okey sikit. Tapi yang paling sempurna apa dia? Berguru. Itu sendiri. Bila berguru tu maksud kita dapat guru tu, dapat ilmu dia, dapat faham dari buku dia. Berguru tu sendiri. Jadi kalau ada berguru, kalau guru kita datang tambah-tambah dalam area satu Selangor misalnya, kan satu daerah misalnya, kerana takkanlah dalam guru tu datang seminggu, takkan 2-3 hari ataupun 1 hari tak dapat kita bersama-sama misalnya. Itu benda. Jadi seorang tak faham nilai guru tu sendiri. Habis. Okey. Jadi pergi kepada Syekh Al-Fakih dari itu. Jadi berkumpullah semua kiai-kiai itu dengan kereta masing-masing. Kumpul dekat pondok pesantren Langitan. Ini bukan kerajaan lagi ni. Nama pesantren itu pesantren Langitan. Ada pesantren tua dekat Jawa Timur. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Syekh Al-Fakih baca kitab Ihya Ulumuddin. Okey, waktu tu Kiai Ustaz lah yang bagi yang Ustaz dapat bimbingan dari dia tu. Jadi Ustaz kata, Abi, saya mau tumpang sama kat pondok pesantren Langitan. Kamu kalau pergi percuma. Percuma ni bukan free. Percuma ni maksudnya sia-sia bahasa Indonesia. Okay, percuma sia-sia maksudnya sebab apa? Sebab Kiai tu cakap Jawa. Kamu tak faham Jawa. Lepas tu saya kata tak apalah, takkan Jawa terus, takkan tak sedikit Indonesia. Saya ingat macam tu. Ya, Jawa terus, tak apalah, nak pergi juga. Jadi saya pergi tu memang Jawa terus, tak ada Melayu langsung. Jadi Ustaz pun jadi buta huruf dan pekak, tak faham satu Jawa langsung. Okey. Jadi sekali hari pertama Ustaz pergi Jawa, hari kedua Ustaz pergi Jawa. Begitu. Daripada macam ni. Waktu itu bulan Ramadan kan tu, bulan Ramadan faham letih Ramadan. Okey. Itulah makan ni buka puasa tempe, sahur tempe, muka tempe. Macam tu. Tapi itulah makanan yang paling sedap yang mereka makan. Itulah nak syukur macam mana Allah. Tempe tu, sehingga tempe itu jadi identiti makanan. Kalau tak ada tempe, maksudnya tak makan. Kita pula nasi tempe. Mereka mana tempe? Macam tu. Sebab tempe tu rasanya khasiatnya seperti roti, tapi dia murah sebab dia boleh kacang soya kan, melebihkan kacang. Jadi saya baca sendiri dalam bilik. Bila baca-baca dalam bilik itu, faham dekat mana yang faham. Jadi pun terdetik. Apa kata kalau aku baca di tempat yang sama yang Syekh Abdullah Fakih baca, dia hurai ikut bahasa Jawa, tapi guna kita Arab, tapi hurai Jawa full. Okey, Ustaz pun ambil kita Arab, Ustaz boleh faham Arab sikit-sikit. Okey, jadi maknanya Ustaz baca topik yang sama, dia hurai ikut Jawa dia, Ustaz baca ikut Arab, Ustaz faham. Tapi depan mata baca sama-sama. Apa tak? Natijahnya berbeza.
Ustaz rasa seperti mudah untuk masuk, seperti mudah untuk faham. Ustaz duduk mana memakai terus ilmu tu. Ustaz rasa. Ini dia rasa. Kalau orang tak ada banyak kamera infrared nak tengok Ustaz punya perasaan tu, tak apalah, ini Ustaz cerita apa yang Ustaz rasa saja. Okay, maknanya Ustaz merasakan bahawa mula-mula baca depan dia, mula-mula tak baca, dengar dia baca, tak faham. Okay, tak ada fokus. Lepas tu baca sendiri dengan fokus, tapi rasa struggle nak faham. Yang kali ketiga, dapat hari terakhir tu baca dengan fokus. Exactly, Ustaz tanya Ustaz, Ken baca kat baris mana? Bab apa? Bab sekian-sekian. Okay, Ustaz baca bab yang sama. Bila Ken nak pindah bab yang lain, walaupun Ustaz masih tekian bab tu, nak faham Arab tu, Ustaz pindah. Yang penting ikut bab demi bab. Faham tak? Okay, Ustaz rasa ilmu tu seperti masuk sejuk, masuk terus seperti macam memakai ilmu tu. Yang paling saya ingat baca bab sabar. Betul tak Ustaz ni? Sabar lebih lagi. Macam tu. Jadi ada beberapa bab lah yang tu. Maknanya begitu benda ni. Nak katanya itulah perasaan pengalaman Ustaz yang Ustaz kongsikan dengan antum. Beza di antara struggle baca buku dengan struggle berguru. Itu pun Ustaz tak faham mulai jauh tu. Kalau Ustaz faham mulai jauh tu agak macam mana? Maka no wonder lah, walaupun kiai-kiai itu dah ada ribuan murid dekat pondok pesantren masing-masing, setiap tahun bulan Ramadan 1 bulan mereka mesti akan baca Sahih Bukhari dan juga Ihya Ulumuddin bersama Syekh Abdul Fakih rahimahullah. Sebab apa? Tak nak putus perguruan. Maknanya apa? Dia buka pondok tu pun adalah part of perguruan dia dengan guru dia. Bukan sebab aku ni guru, bukan. Lepas faham ni? Bukan sebab aku ni doktor, aku ni profesor, betul nanti profesor emeritus, bukan. Dia itu sebenarnya saja. Memang kena dapatkan gelar-gelar itu, kena dapatkan itu senjata syariat. Tapi sebenarnya bukan diriku guru, tapi aku mengajar waktu pesantren murid ribuan. Tapi itu adalah part of cara untuk aku berguru. Maksudnya putus tak perguruan? Tak putus. Ustaz tengok orang sekarang dah sibuk ceramah sana sini, dah tak ada satu kelas pun yang dihadiri. Betul ke berguru? Tak betul. Itu kalau ceramah sana sini, kuliah pagi, zuhur, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah lepas subuh, kuliah petang, kuliah maghrib, mampus setiap hari. Lepas tu bila guru datang, jadual penuh. Lepas tu bila kamu belajar? Adakah kamu jujur ataupun kamu cari makan dengan mengajar ni? Itu benda ni. Antum ni kalau bahkan yang pengajar Islam ni ada kemungkinan jadi begitu. Kalau jadi begitu, ada pilihan jadi begitu. Okey, katalah tak belajar, katalah tak berkuliah, tapi antum sibuk bekerja. Okey, pagi petang, dari Isnin sampai Jumaat 8.5. Okey, 8 pagi, 5 petang. Okey, bekerja. Takkan 1 bulan tak ada satu kuliah yang antum dengar sebagai pelajar. Dengan alasan sibuk bekerja, dah kerja naik gaji, naik pangkat daripada balaci bawah sampailah kepada dispenser mana ketua yang di atas. Dapat tak? Semuanya terputus daripada pengajian ilmu. Benar tak benar kita dengan ilmu? Benar kita mengawal institusi agama, tapi kita sendiri terputus daripada perguruan pengajian dalam agama Islam. Betul-betul kita faham? Ini banyak berlaku sekarang. Sebab orang tak faham maknanya apa dia keberkatan dan kepentingan berguru. Akhirnya ada kemungkinan tak kita jadi ghalin awal mudi kita jadi tak. Ada kemungkinan kita menjadi asbab penyelewengan dan sebagainya. Ini hanya dari aspek penghayatan, bukan aspek untuk judgement pada orang. Dipahami? Jadi maksudnya Ustaz nak mudah-mudahan siapa yang mendapat sentuhan daripada Ustaz, sama ada langsung dalam subjek dekat kuliah, dekat fakulti, ataupun secara langsung dengan kuliah seumpama ini, ataupun dengan online pun apa, maknanya dapat dipastikan hidup kita tak putus dalam tak putus. Pastikan seboleh mungkin. Maknanya pada setahun, dalam setahun ada 1 bulan misalnya, ataupun ada satu, yang penting tak berhenti mengaji. Bukan tak berhenti membaca, tak berhenti daripada perguruan. Biasanya guru yang tidak akan boleh berhenti daripada perguruan adalah guru tasawuf. Itu tulis guru tasawuf.
Sebab tasawuf ni berpanjangan. Selagi ada nafas, selagi itulah titik hitam boleh berlaku. Jadi mana tasawuf kena sentiasa dalam keadaan berlaku. Dan guru tasawuf inilah nak memastikan hadi namuh tadi ghairul dhalin awala mudillin. Ini guru tasawuf biasanya. Okey, tapi Ustaz cakap kepada antum ada 3 guru yang antum kena konsisten. Satu guru dalam Alkitab, satu guru dalam fiqh, satu guru dalam tasawuf. 3 itu konsisten. Setakat mana yang boleh. Okey. Kemudian harban li'adaika wasifan li'auliyaika, memerangi musuh-musuhmu dan maknanya berdamai bersama-sama dengan para auliyamu. Okey, ini bermaksud apa dia? Okey. Dalam aspek wacana sufi, okey. Apa saja yang membuatkan kita lupa Allah itu musuh kita. Ini wacana sufi. Sebab sufi ini poin dia. Ini wacana sufi ya. Bukan wacana politik. Musuh politik lain, kawan politik lain. Musuh dalam wacana fikah lain, musuh dalam wacana falsafah lain. Okey, ini musuh dalam wacana sufi. Apa saja yang membawa kepada lupa Allah itu musuh. Maka di sini harban li'adaika, maknanya memerangi semua musuh-musuhmu. Maksudnya apa dia? Apa saja yang membawa kepada kelalaian daripada zikrullah, maka kita harban, kita perangi. Perang dalam tasawuf bukannya perang macam bertempur, itu bukan. Perang dalam tasawuf apa dia? Menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukannya perang maknanya sampai nak ambil senapang tembak, bukan. Harban li'adaika, maknanya bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita daripada apa saja yang menyebabkan kita tak berzikir kepada Allah. Itu. Betul. Kemudian wasilkan li'auliyaika, maknanya sejahtera, berdamai bersama dengan aulia, dengan wali-walimu ya Allah. Di sini para aulia Allah Ta'ala adalah para ahlillah. Maknanya kita berdamai dengan para ahlillah, bersama dengan ahlillah. Maknanya mendapat setelah daripada ahlillah. Ahlillah ni apa tujuan fokus dia? Ahlillah ni fokusnya adalah untuk ingat Allah dan membawa manusia untuk ingat Allah. Itu ahlillah. Itu ahlillah. Jadi silman maknanya berdamai. Termasuk berdamai dengan ahlillah tu maknanya tidak bermusuh dengan dia, tak cari pasal dengan dia, memudahkan urusan dia. Kerana maknanya ahlillah. Macam tu, maknanya baik kan maknanya. Bertolong-tolongan dengan dia. Macam tu, itu dalam wacana sufi. Apa saja yang membawa kepada lupa Allah, itu musuh yang perlu kita perangi. Apa saja yang membawa kepada ingat kepada Allah, itulah para ahlillah yang perlu untuk kita berkawan dan berdamai dan berdamping dengannya. Simpan la auliyaika, itu pada wacana sufi. Okay. Kadang-kadang perkara yang lupa Allah Ta'ala itu boleh juga tampil dalam amal ibadat, dalam perkara-perkara taat. Tapi lupa Allah. Macam tu. Lupa Allah. Okay. Ini detail sikit ya, ini halus sikit ya. Maknanya kita sibuk dengan kelas baca Quran misalnya. Tapi kadang-kadang baca Quran tu lupa Allah. Walaupun kita baca kalam Allah, dia tak betul. Itu tak betul pula. Betul. Solat kita sembah siapa? Sembah Allah. Tapi kadang-kadang dalam solat itulah kita balik lupa ke Allah. Tiba-tiba je dah bagi salam. Mujur kita jadi makmum. Kalau kita jadi imam, sudah nak duduk ke nak bangun. Sujud lama. Makmum dia ingat, imam ni doa banyak ni, wakil kita sama ni doa sujud terakhir. Walhal imam lupa terkadang. Aku duduk ni 4 rakaat lagi, 3 rakaat ni macam mana ni? Dah kali daripada aku duduk tak cukup rakaat, baik aku bangun terlebih rakaat. Dan kali imam pun bangun. Bernasib baik betul. Bila bangun tu tengok ada subhanallah. Dia pun alhamdulillah betul. Maknanya dia duduk ingat lupa rakaat. Allah tak ada dalam radar dengan Allah tak ada dalam radar ingatan dia. Apa bunyi imam? Kalau makmum tahu, tak pakai imam ni. Ini yang berlaku kepada adik Imam Ghazali. Bila Imam Ghazali, maknanya dia imam, adik dia mufaraqah dengan dia. Tahu macam ini kisah masyhur. Adik dia mufaraqah dengan dia. Imam Ghazali pun malah ngadu kat mak dia. Ini bahasa semak lah, bahasa semak. Baik adik semayang dengan abang dengan adik mufaraqah. Dia adik ni.
Lepas tu mak pun adik awak hang lagu ni adik oi. Abang hang ni. Waktu tu Imam Ghazali dah Hujatul Islam, the one and only emeritus professor ibaratnya. Okay, dekat Syria waktu tu. Okay, betul adik pun kata, mak, macam mana saya tak mufarakah dengan abang? Darah abang penuh darah. Adik dia pandang darah kat kepala abang dia najis. Mufarakah pun tak sah. Macam tu. Lepas tu Imam Ghazali pun tertuduh dan terduduk. Kenapa? Memang waktu tu ada orang tanya dia hukum pasal darah wanita. Perempuan yang macam tu. Tarik balik. Kata Yusuf tak dengar malah. Okey. Katanya memang kompleks perbicaraan tentang darah wanita. Waktu tu ada orang tanya, darah wanita ni ada warna merah, ada warna biru, ada warna kehijauan, ada warna coklat-coklatan, ada macam-macam warna. Setiap jenis warna itu nak ditentukan dia hit ke, dia akhir dan sebagainya. Complicated bro. Waktu saya belajar pasal hukum darah hit, nifas dan darah wanita ni, maknanya kami kat tingkat bawah, perempuan kat tingkat atas. Yang ajar tu bapa dari petani. Yang paling banyak bertanya orang kat atas. Orang kat bawah. Lepas tu bila orang atas kat tanya, kita kat bawah ni membawa dulu. Okey, aku jawapan dia. Kita yang lagi ni, saya mahasiswa, okey, jawapannya sekian. Betul jawapan tu. Betul kata macam mana ni? Yang tak ada darah boleh jawab betul. Yang berdarah tak jawab betul, nakkannya susah. Jadi bila Imam Ghazali nak tentukan suatu yang perempuan adalah sebut bab darah ni, maknanya catatan kita punya bukit ramburan tu kita kena catat. Kena catat betul-betul. Jangan buat remeh catatan tu. Soalnya nak tentukan istiharah, dan sebagainya itu penting. Apa ya? Habis. Jadi Imam Ghazali pun tertunduk. Memang waktu dia solat tu dia tak khusyuk, soalnya teringat macam mana nak selesaikan masalah darah wanita kat situ. Jadi dia kat situ Imam Ghazali tanya, kau belajar kat mana? Aku pernah belajar macam kau belajar. Maka akhirnya Imam Ghazali pun maknanya melalui perjalanan kesufian. Itu dekat ceritanya lah. Macam tu habis. Jadi nak katanya, waktu solat tu kita berhenti, lupa Allah. Jadi kalau kita tahajud nak kejar 12 rakaat yang afdal, waktu tukang tukik tahajud, tapi nak kejar rakaat tu, okey, Allah tak ada dalam radar, bermanfaat tak? Tak manfaat. Macam tu. Tapi jangan salah faham. Tapi tak tahajud ni, Ustaz, kalau saya tahajud pun lupa Allah kot, Ustaz. Ustaz tu saya tahajud, Ustaz tu saya duha, lupa Allah kot. Lepas tu kita tak pernah salat sunat. Lepas tu kita subuh ini pun tak bangun. Ustaz, kalau saya salat subuh tak memang lupa Allah, saya tak salat subuh. Tak boleh. Tak boleh. Yang wajib lupa Allah ke, ingat Allah Ta'ala ke, serta Allah ke, serta Allah Ta'ala ke, itu kena buat. So yang wajib. Yang sunat ada dua pilihan. Sama ada nak tetap bersolat mujahadah sampai dapat solat ingat Allah Ta'ala, ataupun tangguhkan solat untuk duduk bertafakur, Al-Fatihah, istighfar, rabitah dengan guru, mursyid yang membimbing, lepas tu baru bersolat. Dua rakaat yang ingat Allah Ta'ala tu lebih besar maknanya berbanding ratusan rakaat tanpa ingat Allah. Boleh faham? Okey. Namun pada wacana sufi, kalau ibadat tu kita lakukan, ya Allah, aku buat ibadat tahajud ni sebab apa? Sebab guruku suruh mujahadah. Maka aku ingat Allah Ta'ala ke, tak ingat Allah Ta'ala ke, aku sadarkan pada guru. Maka keberkatan sadar yang guru sadarkan, yang guru bagi untuk kena bersandar tu, itu akan membawa kepada keberkatan sampai kita ingat Allah Ta'ala. Serta kalau orang tidak ada guru sufi, dia beribadah dengan sebab dia nak beribadah, maka dia akan lupa Allah dengan sebab dia ingat dia banyak beribadah, rasa berpahala sangat, rasa bangga, rasa mulia dan sebagainya. Maka dia hanya aku jalan. Apa macam ni? 12 rakaat tu tahajud. Macam tu. Kau bangun, kau tak bangun. Astaghfirullah. Kenapa over dia? Gila punya over. Orang gila pun tak over macam tu. Nampak tak? Tapi kalau kita kata ada guru, okey, hari ni kamu kena duha, maka kita bangun duha juga. Memang duha tu memang tak ingat Allah, memang letih dan sebagainya. Bukan duha apa? Tahajud, tiap bulan. Tapi dengan sebab patuh pada guru, maka diperkirakan kita dalam kondisi kepatuhan kepada guru, di situ ada barakahnya, sehingga ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sampailah kita benar-benar solat dengan penuh asyik dan rindu kepada Allah Ta'ala. Rindu sampai tunggu azan, bila nak solat macam tu. Itu proses yang
graf dia turun dan naik. Itu kena mujahadah berpanjangan. Itu kalau talib alhamdulillah. Okey, kemudian nuhibbu bihubbikan nas. Okey, dan aku mencintai manusia dengan cintamu dan nuhibbu bihubbika an-nasa. Yani nuhibbun nasa bihubbik. Kami mencintai manusia dengan cintamu. Maknanya apa dia? Kita sedar bahawa sifat kita mengasihi orang tu adalah daripada kita kata tajali sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Maka kita jadikan bila kita mengasihi orang, supaya orang tu merasai bahawa kasih kita kepada orang itu adalah kasih Allah untuknya. Ini kepada orang berkahwin. Kita cakap kat isteri, abang kasih kepada sayang. Tak sayang? Ke aja. Ke bagi apa? Okay. Abang kasih kepada sayang. Sayang, dia jealous. Tu kan miskin. Malang gitu. Yang tak kahwin ni semua miskin dan malang. Yang berkahwin tu yang bertuah. Okey. Okey, macam ni. Okey, wahai isteriku, aku kasih kepadamu di atas kasih Allah untukmu. Mudah-mudahan dengan kau merasai aku mengasihimu, itulah maknanya kasih Allah untukmu dengan asbab diriku. Maka hubungan kasih itu bukan atas nafsu, tapi hubungan kasih itu di atas apa? Di atas kesedaran kehambaan. Itu nak. Itu nuhibbu bihubbikan nas. Nuhibbu bihubbikan nasa. Macam tu. Kalau manusia tu begitu, dengan pula isteri kita atau suami kita macam tu. Dan takkan berlaku begitu kalau tidak ada Nabi dalam hati. Macam tu. Dan wa'adi bi adawatika man khalafaka min khalqi. Dan kita memusuhi siapa saja yang kau musuhi, yang orang yang ingkar kepadamu. Maksudnya kita bukan musuh sehingga menjauhkan. Maknanya kita betul-betul tidak mahu ada berlaku keingkaran itu dalam diri kita. Macam tu. Jadi doa-doa ini Ustaz huraikan dalam konteks penghayatan-penghayatannya. Kalaupun antum tak mampu nak hafal, bukan antum, kita semua bersama-sama, aku bersama tak pun hafal ni. Okey, tapi cukuplah waktu kita habis doa, lepas solat, sebagainya kita hafal tu, duduk sekejap diam, maka kita menghayati pedoman-pedoman yang kita ekstrak daripada doa-doa yang dicadangkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Betul tak? Ya, untuk pedoman kehidupan. Barulah doa itu membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Nanti makin lama akan semakin rasa bermakna aku sebagai umat Nabi SAW. Akan semakin bermakna Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Akan semakin bermakrifah kita kepada Allah. Maka semakin mendalam makrifah kita kepada Allah, maka semakin bertekun kita dengan syariat yang Allah Ta'ala utuskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Ustaz bilangkan mesti surau kan. Air tu tak minum. Jangan tu lah kan ni air baru pukul ke air. Lepas tu lepas tu masih jalan bila Ustaz datang ni baru dia akan tukar air. Dia akan tuang depan Ustaz. Faham tak? Ustaz nak air lagi. Jadi trauma orang akan minum air. Air tak pernah pada air pun jalan dia. Ada abang tanya kan? Ada abang tanya kan doa yang banyak. Ada ni. Ni kita ada lagi. Kau dah kahwin? Ada ni. Ustaz ni jadi 2 orang. Lambat bagi tokek pula. Ada kita. Aduh. Bagi boh buat kerja. Tak jadi.